dia boleh kritik orang tak kecil hati lah. Itu paling mahal. Ilmu tu susah nak dapat. Biasa kita tegur orang, kritik orang kecil hati. Tapi dia boleh kritik mufti, bayangkanlah. Bayangkanlah Musang Janggut tu rupanya Menteri Agama tu. Itulah sebenarnya Musang duduk dalam peti tu sebenarnya. Macam mana dia boleh buatkan dialog ini, undang-undang hukum Ana bikin, Ana boleh kasih ubah macam-macam. Sebab undang-undang dalam ini negeri kada yang bikin. Itu semua boleh padam. Oi, kalau ustaz kena hina macam tu marah. Tapi sebab P. Ramlee, orang tak tahu apa ilmu dia pakai lah. Orang jadi ketawa lah. Ataupun dia yang babak dalam Pendekar punya lapuk. Orang politik patutnya marah. Happy-happy lah. Alif mim nun waw, alif tendang waw, sarkis. Alif mim nun waw, alif tendang waw, sarkis lah. Bayangkanlah. Alif mim nun waw tu jelas sebutannya parti politiknya kan. Sarkis sebutnya. Tapi orang boleh ketawa je. Jadi kita dapat pelajaran P. Ramlee ni, dia ketika menyampaikan satu karya dia, orang ketawa, tapi orang tu ketawa sebenarnya ketawakan diri sendiri. Akulah tu bodoh yang aku. Itu mahal dia.